Hikayat yang seterusnya. Terpaksa lah bawa jumpa Dr. Dia memang main forex kan? Betul lah dia main forex. Tapi dia memang betul kaya ke? Zakuan, kau boleh check ke memang dia betul kaya ke? Faham tak kalau sistem huru-hara, orang kaya tak terkesan sebab boleh pergi private. Orang kaya dia datang sini lah. Orang kaya dia datang jumpa Dr. John. Dia memang kaya lah. Oh, okey lah. Biarlah dia. Orang kaya datang jumpa Dr. John, babe. Sebab, tu saya nak faham juga. Yang tahu-tahulah kot. Yang tahu-tahulah. Engkau, saya rasa yang tahu-tahulah. Tak semua orang boleh datang jumpa Dr. John. Betul tak? Kan? Tak semua orang boleh datang jumpa Dr. John. Setuju tak? Setuju ke tak? Bukan saya tak nak jumpa Bukan saya tak nak jumpa. Saya ni dah jumpa korang dekat sini pun dah cukup syukur dah korang ni. Nampak? Berapa ramai yang setuju? Saya tak nak tanya kenapa korang setuju. Saya tak nak tanya. Nanti kan tak baguslah. Tapi itulah dia punya hakikat dia. Yang datang jumpa saya ni kejap lagi Bob T20 datang lah. Sebab tu saya padam. Kejap lagi nanti Dok, hikayat Bob T20 tu Dok cerita pasal saya ke? Kan saya nak jawab apa? Iya. So saya nak bagi tahu memang itulah, macam itulah dia. Tapi ada mana salah, saya pun tak tahulah kat mana salah itulah Okey. So, hikayat yang seterusnya adalah hikayat Bukit Jelutong. Pernah dengar hikayat Bukit Jelutong? Hikayat Bukit Jelutong, bukan hikayat pintu. Ini mungkin korang tak pernah dengar lah hikayat Bukit Jelutong ni. Saya baru dia 50% lah saya tengah tulis cerita pasal hikayat Bukit Jelutong ni. So conclusion kena buat insulin test every year. Sebenarnya tak adalah every year. Kalau kau check sana dia, kalau kau pernah check insulin kau okey, you are metabolically healthy, then kau boleh rasalah lemak aku tak naik, berat badan tak naik. Tahun depan nak check ke tak payahlah. Tapi kalau tahun depan kau rasa kenapa berat badan makin naik pergilah test insulin. Sebab insulin tu adalah fat storing hormone. As long as insulin kau tinggi, tak kisahlah kau puasa mana pun, kau tak akan bakar lemak. Itu insulin. Nama lain insulin adalah fat storing hormone, babe. Itu memang kerja dia. Tadi kau dah tengok hikayat Bob T20 tu, kerja insulin kan dia duduk menyimpan lemak kan. Memang kerja dia fat storing hormone, babe. Itu memang kerja insulin. So, kau bayangkan dalam badan korang ni insulin tu 20 tinggi ni. Bila tenaga dalam badan kau tak makan, contoh dia kau cuba berpuasa. Nak follow the trend lah, kononnya buat intermittent fasting ke, buat fat fasting ke, buat water fasting ke, buat 1 meal a day ke, buat 2 might ke, itu bermaksud engkau nak cuba berpuasa. Tapi bila kau berpuasa dalam keadaan insulin kau tinggi, kau bayangkan apa yang berlaku. Bob saya lukis lagi sekali Bob. Kali ni dia macam dia tengah duduk atas kerusi. Boleh bayangkanlah kerusi. Bob tengah duduk. Bob tengah duduk atas kerusi kan. Okey? Apa yang berlaku dekat Bob ni? Okey? So, cerita saya sambung sikit lah. Ada epilog sikit yang dalam hikayat T20 yang saya tak cerita habis tadi. So, apabila Bob berpuasa, dalam keadaan badan dia, pankreas dia mengeluarkan banyak insulin, dan korang pun tahu insulin ni adalah fat storing hormone. Apabila dia berpuasa, gula akan semakin menurun. Bob mana ni, Dok? Adalah kawan saya tu bukan nama sebenar lah. Bob bukan nama sebenar. Bila dia start berpuasa, gula akan semakin drop, gang.
dalam badan dia. Dia tak makan ni, gula akan semakin drop. Gula ni adalah tenaga. So bila tenaga makin drop, badan masih lagi perlukan tenaga. Mana tenaga yang dia boleh dapatkan? Dia duduk ni, dia duduk kat podcast. Dia terpaksa duduk kat podcast tu selama lebih daripada 8 jam. So sebelum dia datang memang dia dah makan, tapi dalam podcast tak boleh makan, dan dia kena duduk dalam podcast tu lebih daripada 8 jam. So apa yang berlaku dekat Bob ni, ini hikayat Bob podcast pula lah. Saya tak jadi nak masuk hikayat Bukit Jelutong. Ini hikayat, dia bukan part 2, ni buku baru, hikayat Bob podcast. Tadi cerita dekat klinik, sekarang dekat podcast pula. Okay? Tak kurang lah. Hikayat Bob podcast lah. Hikayat Bob podcast. Hikayat Bob podcast ni. So, dalam keadaan ni tahun keempat lah. Masih tahun keempat kan. Tahun ni, tadi saya cakap tahun keempat 2026 kan. Sebab tu benda tu tengah berlaku. Benda real babe. Saya bukan nak doakan tahun depan dia kencing manis. Tak. Ini adalah unjuran. Kalau orang cakap pasal ekonomi tu, ini adalah unjuran kesihatan Bob. Okay? Tahun ni Bob digelar metabolically healthy obese. Sebab cek gula, sugar dia 5. Insulin yang mana tak ada cek. So kita buat sama-sama je. Insulin sama-sama 20. Ini status Bob ni. Dengan bangganya cakap, aku sihat. Aku cek gula semua normal. Ini keadaan dia. Okay? So dia pergi podcast tu, sebelum dia datang tu memanglah dia dah makan. Tapi dalam podcast, dia kena duduk dalam podcast sebab dia kena record berulang-ulang kali. That's why dia kena duduk lebih daripada 8 jam. Dan diorang tak provide makanan. Walaupun Bob banyak duit, tapi dia tak boleh beli. Grab tak boleh masuk. So dia ni umpamanya duduk dalam podcast yang mencabarlah juga untuk dia. So apa yang berlaku dekat Bob pada waktu tersebut adalah, bila dia last makan 8 jam sebelum, lepas 8 jam gula dah semakin rendah. Badan masih lagi perlukan tenaga. Mana Bob nak dapat tenaga? Nak makan tak boleh. Mike tu tak boleh makan. Walaupun dia nampak Mike tu dah macam ayam goreng, tapi dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan Mike tu. So badan dia akan mula mencari tenaga daripada dalam. So otak pun pergilah mencari, duk pusing-pusing. Dia tengok kat lemak, banyaknya lemak ni kan. Dia baru sedar, otak ni baru sedar. Barulah nak berjalan. Sebelum ni otak duduk kat kepala je, tak reti-reti nak berjalan satu badan ni. So bila dia terpaksa pergi kat podcast dan tak boleh cari makan dalam podcast ni, barulah otak dia tu pandai nak berpusing, nak scan badan. Tengok, sedar-sedar je dia tengok, Masya Allah, banyak lemak dia. Baru dia sedar, lemak tu dah makin banyak. So apa yang dia buat? Otak dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia ketuk pintu lemak tu. Assalamualaikum. Situasi dia macam ni sekarang. Kita dalam saat-saat genting. Gula dalam badan kita ni dah semakin menurun. Dan aku dah suruh Bob makan, tapi Bob tak nak makan. Tak tahu kenapa. Mungkin dia sedang diseksa dalam podcast. Mungkin. Okay. So, dengan diplomasi lah. Otak dia ketuk pintu berdiplomasi dengan tuan lemak ni. So, aku dah cuba suruh dia makan. Tapi kalau selama ni aku bagi tahu Bob. Aku baru sebut Bob terus pergi makan. Tapi hari ni aku dah cakap macam-macam dekat Bob. Bob tak pergi makan juga. Aku pun tak tahu kenapa. Itu apa yang kepala otak Bob cakap. Sebelum ni, waktu dia tak pergi podcast ni, aku baru cakap Bob je. Bob dah tu laju-laju pergi makan. Itu Bob. Itu karakter Bob. Aku tak cakap lagi Bob. Kita dah kekurangan tenaga. Tak habis perkataan. Baru cakap Bob je. Otak cakap Bob je. Bob tu pergi makan. Itu Bob. Tapi hari ni aku cakap, Bob, pergilah makan. Gula dah makin rendah ni. Bob, tolonglah. Kejap lagi kan kita mati ni, tak ada gula. Tapi dia tak nak makan lah. Tuan rumah lemak pun, okey, faham. Okey, so kau nak apa hari ni? Tuan rumah tu tanya dekat otak, kau nak apa hari ni?
Sebab kau dah lama tak datang. Last aku jumpa kau ni waktu sekolah rendah. Last aku jumpa kau otak waktu sekolah rendah. Aku ingat kau dah lupa aku. Hari ni kau datang. Bertahun-tahun kau tak datang, hari ni kau datang. So kau nak apa hari ni? Dia cakap kat otak. So otak cakap, aku nak tenaga lah. Sebab aku tahu engkau ni rumah yang menyimpan tenaga. Sebab tu aku datang. Aku nak tenaga. Kalau tak, badan kita akan mati. Okay? Badan kita akan mati. Sebab badan kita masih perlukan tenaga. Bob tak nak makan. So tenaga tak boleh datang daripada luar. So dia perlukan tenaga daripada dalam. Sebab itulah otak pergi kat lemak dulu. So Tuan lemak pun cakap, oh okey, boleh, betul juga kan, kalau badan mati kita semua akan mati. So Bob, tuan rumah tu baru je nak keluarkan dia punya harta-harta yang banyak dalam rumah tuan lemak tu, baru je nak keluarkan bagi dekat otak. Tiba-tiba ada guard dia dengan dia punya orang cakap dia punya besi tu kan, tongkat tu, dia buat macam ni dekat pintu rumah. Kau faham? Otak tak boleh berjumpa lah. Tak boleh. Dia baru nak bagi duit. Otak baru nak terima dia punya tenaga daripada lemak tu, harta daripada lemak tu. Baru nak ambil. Insulin kata, insulin. Ada Pak Gad. Insulin ni Pak Gad. Dia kata, no. Tak boleh, babe. Ni, insulin yang 20 ni. Dia kata, no. Kau tak boleh ambil tenaga dalam tuan rumah. Sebab apa? Hulu balang. Yes, ada hulu balang. Hulu balang tu nama dia insulin. No, sorry Engkau tak boleh nak ambil tenaga daripada dia. Kau tak boleh nak ambil harta daripada dia. Otak pun tanya, lah kau ni apa hal? Kau siapa? Akulah Encik Hulu Balang Insulin. Nama panjang dia lah. Nama pendek dia Hulu Balang je. Nama panjang dia Hulu Balang Sulin. Akulah Encik Hulu Balang Sulin. Kerja aku memang menjaga aset-aset negara. So, kami ni dominan dalam badan. Kami ada 20 insulin. So, kalau kau nak ambil tenaga daripada tuan lemak ni, kau kena hapuskan kita orang one by one. Otak, babe. Otak mana pernah buat kerja kasar. Otak ni bagi arahan je. So, apa yang otak buat? Dia give up. Dia memang tak lah dia nak lawan dengan Cik Hulu Balang. So, dia pergi ke mana? Dia pergi rumah lagi satu. Depan rumah tu ada lagi satu rumah. Tadi tu rumah Tuan Lemak. Rumah yang kedua tu, rumah Tuan Muscle. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, rumah Tuan Otot. Ya. Rumah Tuan Otot. Dekat dalam rumah Tuan Otot tu, dia pun ketuk lah. Assalamualaikum. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Keluar. Agak-agak siapa yang keluar? Cepat lah. Agak-agak ni siapa yang keluar? Dia ketuk pintu tu. Agak-agak siapa yang keluar dekat rumah Tuan Otot ni? Cepatlah. Kan. Abang sadar betul yang mana satu? Yang mana satu? Bukan. Saya tak sadar. Abang sadar yang mana satu keluar? Dia ketuk rumah Tuan Muscle ni. Tuan Otot. Zul Arifin bukan. Ni tak join lah live saya sebelum ni. Abang Babat. Kenal tak Abang Babat? Otak pun terkejut, babe. Abang Babat buka pintu je, bergerak. Bom. Kau nak apa? Dia buka pintu je, Abang Babat keluar. Bom. Kau nak apa? Otak kata, aku tak ada tenaga lah. Okay, Abang Babat. Ya, Abang Babat, babe, jaga rumah Muscle. Rumah Tuan Muscle tu. Gerak sikit tak boleh tu. Abang Babat, babe, keluar. Abang Babat cakap, kau nak apa ni? Aku nak tenaga lah. Tadi keadaan dia macam ni. So otak pun cerita lah, gula kita dah semakin pada tahap yang kritikal. Walaupun ada gula tu, tetapi gula yang sikit tu hanya
reserve untuk otak, untuk sel-sel yang penting je. Tetapi banyak lagi sel-sel badan ni dia perlukan tenaga. Aku dah pergi rumah lemak aku tak boleh ambil tenaga daripada rumah lemak sebab ada hulu balang. So aku nampak rumah kau, aku rasa aku nak tenaga daripada kau. Aku nak cuba dapatkan tenaga untuk kita terus hidup. Abang Babat ni baik. Okey, Abang Babat ni baik. Memang baik. Saya boleh bagi tahu anda, Abang Babat ni memang baik. Siapa Abang Babat? Kau pergilah cari sendiri Abang Babat ni, ya memang betul, Abang Babat ni memang pemurah. Selalu buat live, kongsikan ilmu dia. Pasal crash diet apa semua kan. Bagus je. So Abang Babat cakap, okey lah, fine lah. Ambil lah tenaga daripada rumah aku ni. So Abang Babat pun bagilah masa. So apa yang jadi dekat Bob, instead of dia mengempis disebabkan oleh kehilangan muscle, dia mengempis disebabkan, sepatutnya dia mengempis badan dia membakar lemak, tetapi tidak begitu. Badan dia mula menggunakan muscle sebagai sumber tenaga. Itu yang dia kehilangan otot. Bagus ke tak kehilangan otot? Tak bagus lah. Kita tak nak hilang otot, kita hanya nak hilang lemak sahaja. Itulah hikayat Bob Podcast. Pendek je. Cerita hikayat Bob Podcast ni pendek je. Saya nak bergerak kepada hikayat yang seterusnya lah. Aduh, ada 3 hikayat siut aku cerita hari ni. Pahal. Banyak sangat ni hikayat aku cerita hari ni. Okay, kembalilah kepada hikayat Bukit Jelutong tadi tu. Hikayat yang seterusnya, hikayat Bukit Jelutong. Banyak pula. Okay, apa yang berlaku dekat Bukit Jelutong ni? Okay. Bob T20 ke tak adalah apa tanda hilang otot. Habis tu macam mana nak bagi hulu balang ni lemak? Siapa hulu balang tu kat lemak tu doktor? Insulin resistance. Fat fasting boleh hilang otot tak? Itulah cara untuk protect otot dalam badan. Macam mana nak hilangkan lemak instead of muscle? Kena turunkan insulin tu.